Setiap hari kita berhadapan dengan pelbagai situasi. Ada yang memilih untuk peduli, ada yang memilih untuk pergi. Tetapi kadang-kadang, satu perkara kecil mampu untuk menunjukkan siapa diri kita yang sebenar. Terima kasih Ayu kenal aku. Walaupun nampak perkara ni kecil, tapi macam mana nak tunjukkan menghormati sesama lain. Sama-sama menghormati bukan sekadar melalui ucapan, tapi tindakan juga. Betul? Betul. Terima kasih Ayu. Alah. Kita semua busy. Tapi kalau ada masa 5 minit, tolonglah. Aku tak sempat lah. Tak apa. Kita semua busy. Tapi kalau ada masa 5 minit, tolonglah. Aku tak sempat lah. Lima minit mungkin tidak mengubah seluruh dunia, tetapi mampu mengubah cara kita menghargai orang di sekeliling. Hormat bukan dinilai daripada kata-kata, tetapi daripada tindakan yang kita memilih untuk melakukan setiap hari.